Hello friends, welcome back to Lin's Kitchen. Okay friends, hari ni Lina nak tunjuk cara membuat tosai. Okay, tosai tu bukan hari ni kita mix the flour and can make the tosai. Okay, dia ada step by step. Okay, sebelum ini Lina pernah tunjukkan cara buat idli. Okay, soft and fluffy idli. Okay, hari ni kita punya tosai ni, tosai pun soft lah. Okay, so jom kita tengok macam mana cara kita nak buat. Sediakan barang-barang. Okay, kita perlukan 1 cup beras biasa ya. Yang ni beras biasa kita masak nasi. Okay, then Lina nak masukkan 2 cup yang ni beras idli. Okay, tengok dia ni mahal tau. 1 kg pun you tengok per kg tu 590. So yang ni Lina nak masukkan 2 cup. Tengok nasi ni, dia different kan. Kalau tak percaya, pakai rice ni buat idli and tosai. Apa ni? Urat dal. Okay, in bahasa Tamil kita cakap ulenda. Okay, yang urat dal ni kita kena masukkan. Dal ni, urat dal ni 3 suku ya. Sekarang kita kena cucikan dulu semua. Kawan-kawan tengok sini ya, yang dua-dua ni Aida cuci bersih ya. Sekarang kita kena rendamkan beras ni lebih kurang 4 jam. Okey, so yang dalam beras mixing ni kan, kita kena masukkan nasi putih ya. Yang ni selalu kita masukkan nasi yang kita masak semalam, letak dalam fridge lah. Masukkan air sikit. Okey, kita kena masukkan biji halba ya. Okay, lebih kurang setengah sudu makan lah. Okey, so biar yang ni semua rendam minimum 4 hours. Okey, later I will show you all macam mana kita nak grinding ya. Just now I already show you all the step macam mana kita nak rendamkan bahan-bahan dulu. Okay, so sekarang kita nak kisarkan bahan-bahan itu ya. Kisar pun ada cara. Okay, kalau kisar tu ikut suka hati kita, nanti tosai tak jadilah. Okay, so jom Lina ajarkan kawan-kawan macam mana nak kisarkan flour untuk tosai. Okay, jom kita tengok. Okey, kawan-kawan, kat sini kita start dengan yang urut dal ni kan. Okey, yang ni kita dah rendam more than 4 hours already. So sekarang kita kena blend yang ini dulu. Okey, blend ini jangan letakkan terlalu banyak air. Dia kena a bit thick mixture. Okey, not so thick and not so watery. Nanti saya tunjuk. Air tu letak setengah cukup ya. Jangan cover full. Okey. Okey kawan-kawan, tengok dia. Okey macam ni. Dia tak cair dan dia tak pekat sangat ya. Agak-agak dia macam kita mix cake flour lah. Macam mana cake flour tu, it's like that. Okay kawan-kawan, yang ni okay, yang first ni kita sudah settle. Okay, dah blend. Okay, yang second ni yang beras yang kita rendam tu ya. Sama macam tadi, masukkan air. Air tu jangan letak cover ya. Okay, kita tuangkan dalam ya. Tengok.
So sama method kita use untuk same untuk semua beras yang untuk kita nak kisar. Okey kawan-kawan, tengok sini ya. Yang flour ni semua kita dah grinding, dah kisar dah. So sekarang kita kena masukkan garam. Okey. Agak gaya garam masukkan garam. Dan kita kena gaulkan dengan tangan ya. Jangan pakai sudu ke, sudip ke, garpu ke. Must use your hand. Make sure you wash your hand, okay? Tengok. Okay, the thing there is a difference between idli flour dengan thosai flour. Okay, satu idli flour tu dia pekat. Thosai flour ni little bit watery. Okay, macam ni lah. Dia nanti bila kita bake thosai ni dia akan jadi soft, smooth. So itu je mixing flour. Besok pagi saya tunjuk ya. Lepas kita punya flour ni dah naik. The next day. Okay friends, semalam kita dah mix tepung untuk thosai kan. Jom kita tengok ni apa dia hasil. Tengok ni tepung ni dah naik. Okey, naik ni tengok dia dah basic dah kembang. Okey, tepung ni dah kembang. Macam ni. Boleh dengar bunyi tu. So sekarang dia dah ready untuk buat thosai. Nanti saya buat thosai ya untuk semua. Hello friends, welcome back to Lynn's Kitchen. Okay friends, semalam Lina dah tunjukkan macam mana kita nak buat tepung untuk thosai. So today I'm going to make tomato chutney for this thosai. Okay, so jom kita tengok apa dia bahan-bahan untuk chutney tu ya. Okay, yang ni 4 biji tomatoes Lina dah chop macam ni. And then kita perlukan bawang merah, and then cili kering. Yang ni mix herbs. Kita perlukan garam, gula sikit, and then jintan manis sikit, jintan putih sikit, and then serbuk kunyit dan serbuk cili ya. Okey, jom kita sekarang tengok macam mana kita nak tumiskan. Okey kawan-kawan, Lina dah tuangkan minyak dah panas. Kita masukkan herbal mix ni. Dan cili kering, bawang, okay friends, kita masukkan ginger garlic paste dah. Sikit cukup. Okay, dan masukkan chopped tomatoes ya. Okay kawan-kawan, kita masukkan sedikit serbuk kunyit. Sedikit serbuk cili. Dan sedikit serbuk jintan manis dan
jintan putih. Just for the aroma. Kita masukkan garam secukup rasa. Dan gaulkan semua ya. Tengok make sure the tomatoes all mashed well. Yang ni nanti lepas dia dah sejuk, kita kena blend ya. Kita masukkan sedikit gula perang ya. Kalau tomatoes ni dia yang ada masak tu lagi sedap banding dengan yang muda. So this time make sure your taste and see. Garam dengan tu taste gula semua okey ke? Kalau tak cukup boleh add ya. Okey kawan-kawan, sekarang kita biarkan dia sejuk. Nanti kita blend. Lepas blend Lina tunjuk ya macam mana kita punya chutney, rupa chutney, tomato chutney. Okey, stay tune. Kawan-kawan, ini dia tosek kita dengan tomato chutney dah ready. Nampak pun sedap kan? So siapa yang suka resepi ni jangan lupa untuk share dan like ya. So those who wanna check subscribe to my channel, jangan lupa untuk subscribe pun. Jumpa lagi besok dengan resepi yang baru. Selamat mencuba. Bye bye. மறக்காம சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்க. Thank you.